Assalamualaikum geng. So welcome back to Abang Sadul Hartanah channel. Alright geng, so update untuk hari ni, aku sebenarnya saya aku nak adjust. Okay, bismillah. Aku sebenarnya lah ni on the way nak pergi servis kuda merah aku ni, TRK 251 ni. Sebelum ni macam yang bertahu aku dah tukar tayar depan belakang, dan macam aku update hari tu juga lah, kalau ada kelapangan cuti sekolah ni nak pergi ride. Jadi kalau ikut perancangan, insyaAllah kita merancang tapi Allah yang menentukan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa dalam melintang, memang nak pergi ride lah ni. Jadi ini salah satu benda yang aku kena buat dulu, nak servis dulu. Walaupun motor ni jarang naik, tapi yang aku ingat lah, last service last year rasanya. Last year aku duduk kata nak pergi ride tapi tak pergi. Aku dah servis dah, tapi tak pergi ride. Jadi untuk hari ni aku nak pergi servis dulu TRK ni. Walaupun kalau ikutkan boleh je nak pergi tanpa servis, tapi biasalah aku ni particular sikit buat ni. Cuma lokasi nak ke mana, apa kena stay tune lah the next video. Tak best lah beritahu. So tentatively aku dah planning dah itinerary semalam dengan wife aku. So aku akan pergi couple ride. Maksudnya aku dengan wife aku lah, kami dua orang. Last ride kami dua orang yang jauh adalah 3 atau 4 tahun lepas. Waktu tu aku rasa lepas PKP ya. Sorry lah kalau setting ni, sebab aku pakai open face. So aku set up dengan Osmo Nano ni. Aku tak tahu macam mana. Aku harap okey lah kot. Saya ingat ke tak, aku tak tahu. Saya tak tengok. Okey. So aku pakai mic mini ni kat dalam. Aku letak dekat betul-betul dekat mulut aku. Aku tak tahu audio okey ke tak. So memang lama lah kami plan ni. Kalau ikutkan yang lepas 3 ke 4 turn sudah yang ride tu, waktu tu aku ingat lagi kami gatai pergi bulan 12. Kononnya ingatkan okey lah. Sekali hujan lebat dengan banjir. Daripada planning tu nak stay lama dekat Ganu, jadi kalut stay sehari ya. Esok tu terus check out. Sebab apa? Sebab rasa macam tak confident lah. Memang betul-betul lepas aku check out tu, masuk highway, lari ke KL, terus tengok berita TV kat hotel KL tu dia Ganu dah naik ayak. Kata selamat, Alhamdulillah lah. Orang kata apa, bagi pemudah kami keluar daripada Ganu macam tu. Dan time tu aku ingat lagi lah, first ride kami tu. Dan perjalanan kami ambil masa, kami duk estimate sampai pukul 3, pukul 4, tapi je sampai pukul 8, pukul 9 macam tu lah. Sebab hujan kan, ayak duk naik. So kami tak nak laju, dan memang banyak stok sebab lebat sangat. Dan kali ni insyaAllah harap-harap cuaca mengizinkan kami untuk ride lah. Hotel semua dah book, location, itinerary semua kami dah plan dah. Cuma itulah, kita harapkan Allah pemudahkanlah urusan ni. Jadi hari ni aku nak pergi servis motor aku ni, TRK 251. So untuk next footage tak ada apa-apa, aku mungkin sambung kat kedai. Okay, dah lama dah aku rasa tak buat motor vlog. So sekarang ni aku pakai Grayshaw. Korang tengok nampak cermin. So aku pakai Osmo Nano dan mic mini kat dalam. Aku tak tahu jadinya footage dengan sound macam mana, okey ke tak aku rasa. Kalau okey, hampa komen-komen. Tak okey pun hampa komen juga. Okay, so kalau tak ada apa-apa, nanti kita sambung kat kedai. Itulah, aku nak servis ni. Aku tak tahu nak pakai minyak tam apa lagi, sebab sebelum ni pakai semua dah habis dah. Yang cuma aku bawa lah ni oil filter dia. Sebab aku takut kedai tak ada oil filter. Aku memang order set oil filter ni. Jadi itulah, kita tunggu tengok macam mana. So hampa planning macam mana? Yang geng-geng TRK ada lagi ke 251 ni, atau tinggal aku seorang ya? Alah, aku tengok ramai dah upgrade dah. Ramai dah upgrade motor dah. Aku masih setia dengan 251 ni. Kalau korang tengok aku punya mileage pun 9,000 lebih. 9,000 lebih ya, baru lagi. Aku jarang pijauh. Cuma aku main dekat sini lah, dekat dalam Penang ni. Dekat PG. Kalau rindu sangat, pergi lah pusing round island dengan wife aku. Macam tu lah. Tak ada kesempatan nak pergi luar jauh. Dan kali ni ride, kami memang planning pergi jauh lah. Doa-doa lah memudahkan urusan. Jadi nanti video next episode mungkin aku dah akan up video episode 1 kot, ride kami ke mana hala tuju kami. Hampa kena tengok sampai habis. Bukan habis video ni, hampa kena tengok lah, hampa kena subscribe lah. So aku akan sharing ke hampa journey
ride kami kali ni dengan TRK 251, dan adakah TRK ni okey ke tak untuk ride. Jom. So kalau korang tengok apa yang aku buat dekat motor ni, aku tukar tayar dan aku pasang ni Android player kat depan ni. So yang ni dia boleh connect dengan phone aku untuk Android Auto ataupun CarPlay. Jadi senang lah lepas ni. Nantilah aku buat masa ride aku sharing sikit. So aku boleh setting nak dengar lagu apa semua dekat Android ni, connect dengan phone aku. So phone lah ni, phone holder ni aku akan buka sebab aku nak pasang holder untuk letak action cam. Senang aku nak buat video. Kalau vlog tak macam ni, mungkin bagi nampak muka aku ke, senang sikit. Sebab aku tak pakai dah phone holder ni, sebab aku semua connect dengan Android player ni. Jadi senang lah untuk aku nak simpan phone aku dalam poket. So far aku pakai yang player ni memang puas hati lah. Aku suka dia punya function je. Dia ada TPMS, and then dia ada coding depan belakang. Aku pasang kamera depan belakang, memang clear. Aku tak share banyak dengan apa, sebab aku tak dance sebenarnya. Tak ada masa nak buat video panjang macam ni. Ni nak pergi servis ni baru dah ada kesempatan buat video panjang time motor. Kalau tak aku macam aku pakai handmade, aku tak buat kamera pun, aku just jalan macam tu lah. Pergi ronda sebab rindu sangat nak pergi ride. So yang tu lah aktiviti aku, sibuk dengan kerja hakiki sebagai perunting jual beli rumah dan tugas aku sebagai bapak. Jadi kalau kata apa yang dah subscribe lama daripada dulu zaman MZ Vlog tu, orang tahu lah kot, aku memang minat motor. Favorite aku memang motor. Tapi aku banyak dah ni dengan kereta disebabkan family man. Dapat naik motor ni dia rasa macam satu kepuasan lah. So kalau hampa tengok video ni, siapa yang geng-geng rider memang faham lah kot dia jiwa motor tu macam mana. Okey, cerita balik tentang apa yang pernah berlaku sepanjang aku buat TRK ni, yang mungkin aku tak sempat share. Iaitu sebelum ni ada problem dengan TRK ni, dia punya sensor untuk radiator, kipas dia tak berpusing. Dia kan tak pusing, dia pusing tapi dia lambat. So temperature dia naik cepat, memang cepat. So aku dah tukar sensor apa tu semua, bawah 200 lah sensor dia tu. So far Alhamdulillah, lepas tu memang tak ada apa-apa masalah. Dia satu masalah manja TRK ni, dia sensor dia banyak sangat. So hampa rasa macam mana? Perlu upgrade ke? Aku dah dengan TRK ni 4 turn rasanya. Betul ya, 4 ke 5 turn. Aku pun lost count dah. Memang sayang TRK ni, memang aku sayang gila. Nak jual pun, nak trade in pun, ataupun nak upgrade pun tagak-tagak sebenarnya. Sebab aku so far aku puas hati dengan TRK ni, memang puas hati. Cuma masa ride yang first ride aku dengan wife aku last 4 years tu ataupun last 3 years, kami perasan satu benda lah dengan TRK ni. Bila kami ride jauh, dia under power sikit. Jadi biasalah dia kena upgrade lah. Senang cerita macam tu lah. Yalah, dah jalan jauh kan. Jalan jauh ni masuk highway, CC besar pun sedap dia. Macam kita ni 250 boleh lah, bukan kata tak okey. Cuma tu lah, nak tengok macam mana ride kali ni. Dan aku dah bincang dengan wife aku, kalau kata ride kali ni kita boleh fulfill apa dia punya route tu dan tak ada masalah, mungkin kita boleh consider kot untuk upgrade. Sebab aku dah kata dah dekat wife aku nak ride jauh dengan TRK ni lagi, sebab memori dengan TRK ni tak cukup lagi. So aku nak simpan memori yang banyak dengan TRK ni, sebab aku tak puas lagi ride. So kali ni aku harap ada memori yang ni lah, long lasting dengan TRK ni. Lepas tu mungkin kami akan decide nak upgrade ke ataupun nak maintain. Sebab kalau upgrade tak pakai pun tak guna juga kan. Macam ni kadang-kadang aku duk pakai juga dekat kan, Round Island macam aku kata, rindu sangat aku Round Island lah. Ok, aku pun dah nak sampai dekat kedai. So set kita tengok apa yang aku nak tukar. Minyak hitam ni yang mana tu, aku pun nak decide ni. Ok, kita jumpa set lagi. Alright guys, so sekarang ni aku pakai minyak ni lah, minyak crop oil 10W40. Ok, so dia punya minyak ni. Dan harga satu botol 79 aku bawa. Kita tukar sekali lah. Right, jom kita tengok. So sekarang ni tengah tukar lah minyak hitam. Korang tengok minyak hitam lama elok lagi kan, korang kata elok lagi ni sebab jarang naik. Tapi tak apalah,
untuk orang tempat keselamatan nak pergi ride jauh ni. So betul aku pun tak mau ambil risiko sebab last year tu kak. Jadi benda ni agak orang apa, bagi aku lah yang particular ni. So aku nak pergi rendah-rendah Zat, tengok motor kat dalam. Jom. Alright geng, sementara nak tunggu apa, motor tengah duk servis ni, aku sajalah main tengok motor-motor depan ni. Ni apa dia, Aveta Vanguard yang baru 180 tu. Nice juga color dia. Tengok. Yang ni Aveta Vanguard 250. Yang ni adik dia yang baru launch. Cantik juga color ni. Biru putih ni. Cantik lah. 180. Kalau ini nak ganti skuter aku yang elite tu, boleh lah. Dia main sekali dengan box ni. So dia dua color lah kan. Dua color dia. Yang ni satu, tu yang belakang tu satu. Tu yang kelabu oren tu, Aveta Vanguard tu. So far not bad lah. Dan ni brand Aveta ni. Kalau mau tengok dia punya apa, dia punya ni, tayar dia pun not bad tu. Je siap bagi crash bar sekali ni. Bagi crash bar sekali. Okay lah. Nice lah. Aku suka kali ni lah. Walaupun dia putih, tapi dia nampak, bukan, walaupun dia putih dengan biru, sebab dia ada biru tu, nampak nice sikit. Yang tu pun okey ke. Yang tu kalau kelabu dengan merah mungkin okey kot. Boleh lah partner dengan TRK aku. So far tadi aku tanya lah dekat kedai dengan ni lah bos ni. Sebab aku beli dengan Dexter, so aku tanya dengan Dexter, CF motor okey ke? Okey. Kata spare part pun okey, not bad. Dia kata better you ambil 700 lah. Beza dalam 5,000 lah. Kamu tengok. So kalau mampu ampuh yang nak sewa motor ni, apa main dekat ni, Samsung Motor. Dia dekat area Macalester Road, dekat dengan Red Rock Hotel. Sini servis. Untuk motor aku TRK memang best lah. Aku suka daripada dulu dia punya servis. Dan dia punya bos pun ataupun dia punya supervisor pun, Dexter pun memang okey. Memang apa, ada motor baru dia bagi tahu punya. Tu. Nampak tu. Nak beli BMW. Smart Smart gila. Okey. So siapa nak beli motor, apa main dekat sini, Samsung Motor. So siapa yang nak cari kerja pun boleh juga ni. Dia tengah cari kerja plug mekanik and dispatch. Boleh contact ni nombor tu. Okey. Aku bukan kerja sini, aku just main promote saja. Main tukar minyak sekali, main tengok motor. Aku kan boleh, aku minyak motor. So aku dah settle dah. Servis tukar hitam tu tambah puding sikit, so total 158. So minyak tu tak pakai habis. Yang next servis dia bawa lah minyak yang tak habis tu. So jom kita sambung ada motor. Alright geng, alhamdulillah. So dah settle dah. Ni lah servis minyak hitam, total semua 158. Alhamdulillah, not bad. Aku memang expect lah. Sebab 2 botol minyak hitam sebagai blok mak kau. Tak tengok. Itulah beli motor buat korek. Nak tolak tu kaki tak boleh. Pada muka aku. Okay, bismillah. Okay, bismillah. Okay, total servis saya ni 158. Memang as expected lah. Sebab minyak hitam aku sebelum ni dia pakai 1.2 liter. So satu botol suku macam tu lah. Jadi sebenarnya memang aku bawa minyak hitam yang tak habis, tapi disebabkan yang dah habis dah, yang botol lama tu memang 2 dah habis dah. So memang aku kali ni kena beli 2 botol baru lah. So ni 1 botol baru, 1 lagi botol yang aku bawa. So dah ni aku simpan 1 botol tu untuk next service boleh bawa botol tu. So aku minta dia check lah apa yang patut, angin, antai, coolant, top up coolant, total semua dia buat 158. Dia tak ambil charge lebih pun, memang dia tolong lah. Aku beli motor ni dekat situ, Samsung Motor. Sebab tu kata aku rapat dengan toke dia dengan nama Dexter tu. Memang aku apa-apa aku contact dia dulu lah. Aku nak servis ke, aku nak buat apa ke. So senang, alhamdulillah. Smooth. So harap next week dapat lah free ride. So minyak hitam check, tayar check. So semua benda yang perlu orang kata apa dibuat dengan motor ni dah settle. Hari tu lepas tukar tayar memang dah basuh dah.
So motor pun condition berabuk sikit, dia okey lagi lah. Mana boleh perfect, betul tak? Nak pergi ride ni pun nanti berabuk juga. So apa lagi aku nak pasang, macam aku kata, aku tunggu holder sampai untuk letak action cam. Yang ni aku nak buka, memang tak pakai dah phone sebab aku dah connect dengan player aku ni. Itu je lah. Nak kena top up minyak nanti. Lepas tu next episode kemungkinan dah ride. So kalau mau tengok sebelum ni video aku pintukan tayar. So yang ni aku servis TRK 251. Dan next episode memang aku akan pergi ride lah, insyaAllah. Doakan. Kalau tak ada melintang, memang aku akan sampai ride. Ke mana ada tuju, hampa kena follow lah channel ni. Aku akan update. Kalau yang short reels, hampa tengok TikTok aku, hampa tahu lah Abang Saruh Tanah. Kalau nak video panjang, tunggu YouTube. Lambat sikit lah nak editingnya kan. So destinasi dia ada a few destinasi yang sebenarnya 3 tahun lepas aku rancang tapi tak sampai. Dan aku nak ulang balik perancangan tu dengan wife aku, dan kami akan ke destinasi yang kami rancang 3 tahun lepas. Disebabkan TID tu yang kami patah balik cepat masuk KL, dan lepas tu kami balik. Kalau ikutkan plan ni nak pergi lama, tapi yang tu tak salah jadi 2 hari 1 malam ke 3 hari 2 malam ni kurang macam tu. Dia yang lama dekat KL. Sebab apa? Sebab pick up balik macam tak mau ambil risiko kat pantai timur macam tu kan, tengah duk banjir. So sekarang ni bulan 8, minggu depan Merdeka. So cuti sekolah seminggu barulah aku dapat nak ride. Kebetulan memang tak ada aktiviti apa nak kat sekolah, barulah aku dengan wife aku dapat ride. Itulah kekangan aku sebenarnya. Aku bukannya saja kan, memang planning. Kalau kita nak pergi ride sekali ada aktiviti anak kan, kita terpaksa korbankan ride kita untuk aktiviti. So sekarang ni bila dah dapat green light, kata tak ada aktiviti apa, barulah kami berani nak kata apa, nak keluar jauh. Kalau tidak, yalah, semua aktiviti anak tu melibatkan aku. Maksudnya aku kena hantar, ambil kan. So bila dah orang kata apa, dah clear, macam okey, tak ada apa, cuti sekolah ni boleh lah kami pergi healing set diorang nak pergi ride. Sebab wife aku pun dia suka ride, dia suka follow, memang dia suka. Jadi benda tu lah yang kami duk rancang tak edit. Habis kuat pusing dalam Penang lah. Sometimes nak pergi macam yang Cameron, pergi balik hari pun tak edit, macam tak best. Sebab kalut, kami malas nak kalut. Kami nak santai, nak relax. Tambah pula ni Cameron kan, orang kata apa, ramai. Jadi orang kata apa, benda tu macam alah, serabut lah nak pergi tenang sekali nanti serabut kat sana dengan jam dah apa semua, tak best. Dan ni Cameron dah tak best dah. Dulu mungkin seronok lah yang Cameron, tapi dia tak best dah ni. So sekarang ni itulah harapan ride Merdeka ni. Timing memang tu time Merdeka, berjalan lancar. Alamak, jam. Alamak, ni malas ni, kompak ni dah jam dah. Silap dah jalan ni, terpaksa ikut jalan lain. Aku jangan keluar petang. Ni terpaksa keluar petang sebab apa? Sebab nak buat motor ni, bila keluar petang nak balik, nampak tu dah jam dah. So aku kena ikut jalan alternatif. Jalan alternatif ni aku kena ikut jalan belakang lah. Sebab aku tahu time-time ni pukul 4 lebih ni sekolah Cina habis, memang jam situ. So nak tak nak kena ikut jalan lain. So far memang sedap lah, sedap TRK ni, memang puas hati. Sekarang ni kita nak tengok performance dia untuk ride lebih jauh. Okay gang, so far tak ada apa-apa update dah. Semua tunggu nantilah next video aku akan buat video ride. Tapi stay tune untuk subscribe channel Abang Saruh Tanah ni, dan nama sama-sama subscribe juga TikTok Abang Saruh Tanah. Kerana aku akan update lebih banyak dekat situ, bukan lebih banyak, lebih cepat dekat TikTok sebenarnya. Tak pakai phone. Kalau kata nak edit YouTube apa semua, memang kena sama ada PC pun, ataupun ni aku pakai iPad. Transfer daripada DJI ni senang sikit. Kita jumpa di next video geng. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan follow channel ni. Kita tunggu next video aku nak pergi mana. Alright, bye bye.